Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sistem IoT yang kita gunakan untuk penanaman cendawan lah. Okey, yang ini adalah sistem yang kita bincangkan sebelum ni mengenai penggunaan sistem yang boleh mengesan suhu dan juga dia akan memberi notification kepada user, owner, dan juga secara automatik boleh menghidupkan sistem penyejukan secara automatik lah, berdasarkan suhu yang telah kita tetapkan. Okay, seperti yang kita bincangkan sebelum ni, dalam sistem ni kita ada sensor dan juga kita ada display dan juga output lah, input dan juga output. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam sistem ni, yang atas kali ni kita adalah temperature dan juga humidity sensor yang kita guna DHT11 lah. Okay, yang ini fungsi dia untuk mengesan suhu dan juga humidity. Lepas tu kita ada display untuk memudahkan pengguna, user untuk monitor jika dia datang ke lokasi lah. Dia akan paparkan temperature semasa, humidity semasa, dan juga dipaparkan tarikh dan juga masa lah. Okay, so kita tengok pula di dalam kita punya box ni. Okay, yang ini adalah yang kita kita tengok sebelum ni adalah board ESP32, di mana semua programming dalam sistem ni berlaku di dalam board ni lah. So data input daripada DHT11 ni, suhu akan diproses di dalam kita punya ESP32 board. Okay, yang telah dipasang dekat extension board lah untuk projek ni. Okay, ESP32 ni bila dia dah proses, dia akan sentiasa proses data tu, dia tengok suhu. Sekiranya suhu melebihi setting yang telah kita tetapkan untuk on kita punya motor, pump ataupun kipas, so dia akan on. So untuk on dan off kita punya pump air dan juga kipas ataupun exhaust fan, kita menggunakan relay lah sebagai dia punya switching. Okay, untuk case ni sebab kita hanya perlukan dua sahaja litar, so kita menggunakan relay dua lah. Okay, dua relay. Okay, untuk mengawal sistem tu, sistem yang kita buat ni lah. Okay, so tu sajalah untuk komponen. Okay. Okay, sekarang saya akan demokan macam mana keseluruhan sistem IoT untuk penanaman cendawan tiram ni berfungsi lah. Okay. Sebagai contoh, sekiranya tiba-tiba suhu kita naik, okay, lebih daripada suhu yang sepatutnya, iaitu suhu yang normal adalah 25 ke 34, so kita kena kawal suhu di antara julat tu lah. Sekiranya suhu naik, contoh macam ni, kita nak nampakkan suhu tu naik, kita panaskan, kita pegang. So kalau kita tengok, temperature ni telah meningkat kepada 33.8 darjah Celsius. So secara tak langsung, sistem ni telah mengesan kenaikan suhu. Dan dia, kalau kita tengok, relay ni telah on lah. Kita tengok ada LED tu telah menyala. Dan juga dengan itu juga, kalau kita pergi kepada sistem, kita nampak pump untuk mist, wap untuk menyejukkan kawasan telah operasi lah. Okay, dan kita boleh nampak suhu dekat kawasan ni akan disejukkan dengan mist air lah. Okay, wap air ni. Dan exhaust fan juga telah di-on untuk menyedut udara panas. Okay, itu exhaust fan kita. Yang ni semua automatik, dikawal secara automatik oleh sistem IoT kita. Sekarang ni kalau kita lihat suhu dah kembali turun lah.
Okey, tadi saya panaskan dengan pegang, so sekarang dia dah start turun. Tadi kalau kita tengok 30.8 sebagainya, so sekarang ni suhu dah turun kembali 29.3. Okey, so dia akan continue turun selagi suhu tetap mencapai paras minimum yang kita tetapkan. Sistem ni akan sentiasa on lah, dan apabila telah mencapai suhu yang kita tetapkan, dia akan off sistem tu. Okey, pada masa yang sama juga, sistem ni akan memberi notifikasi kepada pengguna ataupun owner sistem menyatakan bahawa suhu dekat tempat cendawan ni telah meningkat. Okey, so kalau kita tengok sekarang, suhu telah kembali kepada normal 28.9 seperti yang kita tetapkan, dan sistem kembali pump semua kita dah off lah secara automatik. So yang ini kita dapat menjimatkan tenaga kerja. Kita perlu ada orang yang perlu menunggu ataupun nak secara manual lah, nak pergi on, lepas tu nak pergi monitor, lepas tu kalau dah suhu dah turun nak kena off balik. So benda ni semua dilakukan secara automatik, dan notification juga sebagai owner dia akan terima lah. Okay, so tak perlu risau dengan kita punya keadaan, sebab suhu sangat sensitif dalam penjagaan ataupun penanaman cendawan. Dan sistem ni dapat membantulah kita punya pengguna ataupun yang mengusahakan penanaman cendawan ni untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.